sekarang kita berada di atas titik. Di kaki Gunung Jerai. Kaki Gunung Jerai. Panas kena ni. Okey. Di kaki Gunung Jerai sama Mel. Mel perasaan lah Mel. Kita hiking. Lama tu dengan sikit. Ya, lama sebab Mel kita tahu busy sekarang mengajar tuition. Ni sama Nisa. Dah. Perasaan lah lama dah tak pergi. Ada banyak cerita yang perlu diselesaikan. Okey. Kami dah 10 orang. Perasaan lama dah tak pergi ni. Kau pakai lens kau? Nampak tak? Terakhir aku sebenarnya dah sampai. Itu aku style. Aku. Kau jangan puji. Siapa macam mana perasaan hari ni? Lama dah tak trip kita. Memang macam bangun tu pop. Segar. Bukan pergi sekolah. Segar. Bukan pergi sekolah. Segar. Baik guys, kita naik ke apa ni? Naik ke? Naik van. Guys, tengok sini, bye-bye. Kemana dia? Nah, dekat sini. Jerai ada berpengalaman. Apa? Aduh. Ada orang berjalan. Apa? Ada orang apa? Ada orang. Kita tak hiking. Ya, Kak. Pak Ika. Yana. Ada we komen. Kaki untuk orang yang masih kurang cantik. Ramai hiking guys. Sangat-sangat. Sebenarnya plan kami ni sebenarnya nak hiking sebenarnya. Kami kan? Kami nak hiking sebenarnya. Tetapi macam Miza. Ya Allah. Tapi kenapa kita tak mahu jalan? Sebab takut berpeluh datang bufa. Dia nak berapa? Tak, kalau hiking aku lagi. Okey, itulah. Guys, tengok tu guys, kawan-kawan Mirza lah tu. Mirza, say hi to your kawan. Mirza takut. Kawan aku Zara. Mirza, jangan datang aku sayang Mirza. Tu, ya hi ke dia? Dah kau. Ucapan sebelum naik Gunung Jerai saya okay. Ucapan untuk Nina Gunung Jerai. Saya first time untuk ke Gunung Jerai. Saya rasa excited lah sebab macam kita tak tahu kan suasana ni. Macam saya tak lagi imagine. Dan saya risau tak tengok TikTok sebab saya macam nak surprise itu. Okay, saya bagi kat Mai. Sebab saya ada ucapan Amila. Ucapan bahasa Aila dah. Udah ada message first. No comment je. Seronok je kawan Amina juga. Dah pergi Gunung Jerai? Aku ni. Kita ada MV untuk buat malam ni. Lagi ni. Bukit nak Hai guys, aku ni sama kita guys. Habis. Okay, aku tahu TikTok tu. Tapi aku tak praktis lagi. Tapi aku tahu.
gunung je. Ada telaga Tok Syekh, padang Tok Syekh, batu kapal, trek jejak warisan. Dan suasananya sejuk kan. Dia macam vibe-vibe genting. Wah, ni. Hai, gatuk lagi. Wah, ni. Dia sejuk dia seperti apa? Kalau. Tapi dia sejuk lah Miza kan. Sebab tu dia ada strawberry Miza kan. Dia menanam strawberry. Record. Itu tak apa. Satu episod ni atau tak tidak kat hangin ni. Dia kiranya tidak tak ada kain gini. Ingat ke baju gini pada. Tidak ke akak ni. Miza memakai style scarf dah tau. Scarf. Napkin. Ya. Mana tahu? Buat apa ni? Kau stalking ni. Kenapa? Grounding. Grounding. Apa dah? Grounding kan? Syahis. Kita selamat datang ke Jungle Fun Garden. Mana sampai ni? Ini saja kerja sedang aku. Kita mencari strawberry farm. Comel. Selamat datang ke Strawberry Farm. Pak Ika. Mana Pak Ika? Beli dah. Yana, okey dah tu. Yana beli kau. Yana, ada lagi kan? Mana? Apa dia? Murah mana sekarang tu nak kau? Beli yang tu. Beli es krim. Masuk. Yana, apa yang berlaku? Siapa berlaku? Apa berlaku ni Pak? Jatuh. Masuk. Pak Ika. Mula apa dah tadi? Sedih lah kata kami. Hello. Pak Ika kan ni? Dia tak minat macam. Guys, kesimpulan tu. Beguk pun tahu macam tu tak sedap. Macam atas suka kopi. Tak. Kau tu pun tahu hok mana hok tak sedap. Yang minum sikit tinja mesti letup. Ibu tu lah kan. Tiba-tiba ada. Daripada tu kan. Dia dengan pegang plastik. Allah. Macam agak agresif juga. Kiwi sebab dia besar weh. Dia besar gila. Aku tu takut ni. Big guy. Okay, sekarang kita sesi fotografi persediaan untuk kita mengambil gambar bersepuluh di Purple. Jadi apa kot? Tila ada kita tanya Stifah tu. Tila tahu dah kau? Ni nak 10 years orang lagi boleh. Okey. Tahu dah selamat dah. Tahu kan? Okey, bagus. Okey, bye. Hai. Guys, tengok dia punya surrounding. Sangatlah cantik dan estetik kan Pak Ika kan? Betul. Sarah. Tengok apa tu? Tengok anak muda. Tengok anak muda. Puasa esok? Okey, bagus. Weh, Sarah. Kita mari aku nan. Okey. Apa dah? Satu kali kita. Okey, jangan nak tengok Nabila. Dia ni ambil gambar sini. Daripada sini. Dia 986. Benar. Tasha Okay guys, kita berkawan guys. Kita buat apa ni? Weh Pak. Okay. Tiga lain mana? Strawberry macam. Ya, okey lah. Macam mana? Nampak tak ada? Lepas susu. Allah. Dia lemah ya. Okey. Syarah boleh. Okay. Nak makan apa? Syarah. Apa boleh? Tengok gini. Okey. Gitu. Kita terkeluar. Gitu je. Okey. Jadi sikit ya. Syarah. Okey. Okey. Nan, berada di mana ni Nan?
Rumah Kak Liza. Yeah. Kalau Kak Liza saya ada orang kira Sedap mi kari, rendang, nasi ayam macam belakang. Okay guys, kita makan-makan di rumah Kak Liza guys. Dani tak makan? Makan siap. Okay, kata dah. Saya dah. Aku nak ya pasal Ni selipar okey dah Kak? Orang beli baru ni. sudah ada juga ya. Ada beli baru. Ya Allah. Weh, selipar tu selit dekat bahagian batu-batu. Nasi nampak kedok. Yang nak fokusnya mana ni? Nah. Orang ikut kena memudak tahu dan jerai. Kau tinggal selepas tu. Maksudnya kes rare lah. Rare species. Sedap ni. Kau baik saya. Kan tak gua. Kita jalan sebelah sini. Apa lagi kita main sini dekat ada bersama. Cari kita pakai. Lepas tu nampak dah saya pergi kat awal. Lepas tu yang dia ada kat saya. Kita tengok. Kita tengok dia. Lepas tu yang dah. Tidak kelepar. Allah bila tu dah. Dia lepas. Tu aku sadar pada dia. Aku tolak aku. 12 ya. Kuat je tolak. 12 ya. Kita oyak ada. Kita oyak ada. Ada kau tu. Dia nak tempoh saya hilang tadi salah. Tempoh tu sampai perut. Dok. Kata ni. Demo dia bawa dia. Yang nak buka. Alah, apa gitu. Bapa tadi marah dia bapa. Dia bawa dia. Yang nak kata Askar. makan dia. Tunjuk. Aku tanya tak tinggi gini. Nah, kalau dia tiap lapu tu aku tak boleh beza. Sebelum macam kau dah. Cemen. Jadi tak pun dia dapat. Jom mana ni main cemen. Foto tender. Okey. Nama citizen. Keni mata. I think that Natasha is the best. Velfire. Aku dulu main vampire. Aku main ke Lisa. Aku beza. Eza. Lepas tu ada gambar Forty tailor. Ada makcik lah dia pegang stick kan. Lepas tu kenapa dia nak kenapa ni kan. Lepas tu dia kata jangan tengok dia selawat. Ayah macam hero ada. Siapa dia telah ambil poin dia. Sila sikit. Hero. Lelaki tu ni first apa? First apa ni? Apa masalah ni? Sajalah. Dia ambil Macam budak lagi kita semua. Dia dah tolong selamatkan daripada Dia telah ambil. Supaya dekat sana. Enak. Aku meletak cheese tak ambil dalam mulut atau muka lagi.